Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi malam ni, malam Jumaat 13 Ramadan, bersama anak-anak yatim asnaf lepas solat tarawih, dia akan buat ni khatam Al-Quran 30 juz bacaan. Alhamdulillah, saya beritahu anak-anak niat untuk pakcik-makcik yang ada kirim nama-nama, nama arwah, nama ibu bapa mereka, mudahan mengalirlah buat kalangan mereka. InsyaAllah mudahan setiap patah ayat Quran ya Allah Ta'ala gandakan di bulan Ramadan ni buat para penyantun semua ni, insyaAllah. Allahu Akbar. Suasana anak-anak khusyuk membaca Al-Quran, khusyuk bertadarus Al-Quran, mudahan mengalirlah buat para penyantun semua, insyaAllah. Hari ni kita niat gembirakan anak yatim, fakir miskin. Kita bagi mereka jamu, mereka moreh, jamu mereka buka puasa, sahur. InsyaAllah di sebalik senyuman mereka anak-anak yatim asal dulu, Allah Ta'ala gembirakan kita yang perkara tidak disangkakan. Mengalirlah buat kalangan arwah. Bukan hari-hari, bukan sebulan sekali mereka menunggu, hari-hari arwah-arwah ni menunggu hadiah daripada kita, insyaAllah. Inilah hadiah daripada anak yatim asnaf ni, bacaan Quran tadarus 30 juz Al-Quran.